dalam marah anak, kita kena pastikan marah kita tu memberi anak tenaga. Memberi anak menaikkan dia punya keyakinan ke, nilai ke, kemahiran ke, kesedaran diri ke. Itu yang perlu ada seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di episod yang seterusnya di dalam podcast Bila ST Bersuara. Saya ST Nadwa Onwi. Saya ST Sherry. Hari ini kami dibawakan khas di Hotel Zikon, Kuala Lumpur. Kita membawa diri di Hotel Zikon. Aku membawa hotel pula kan. Okey, Hotel Zikon ni sangat selesa dan kami berbesar hati dapat berkolaborasi dengan City MTV dan Hotel Zikon. Yang penting kita punya podcast ni akan disiarkan di laman YouTube HCTM TV. Jadi tonton, like, subscribe dan share. Gitu. Selalu anak saya cakap, kenapa video Mami sikit sangat kan? Sebab Mami tak sebut itu perkataan dia. Like, komen, subscribe dan share. Untuk tambahkan lagi perkongsian kita dengan penonton-penonton di luar sana. Okey. Hari ni kita bukan berdua kan? Kita sentiasa tak berdua, Syirin. Antara dua orang, mestilah ada orang yang ketiga. Kita pasti ada tetamu jemputan Pasti. dengan tajuk yang best. Sebab yang ni tajuk yang sangat terkait dengan kita-kita dunia ibu-ibu. Dunia ayah-ayah. Ya, tapi kita tak bawakan ibu-ibu sebab kita dah mewakili ibu. Kamu ibu dah cukup Cukup. Dua lawan satu hari ya. Kita sekarang ada figura bapa bersama kita iaitu Tuan Faiz Salim. Tuan Faiz Salim actually dikenali sebagai parenting coach. Betul? Betul. Sebenarnya banyak ni kisah untuk kita kata nak di-explore bersama Tuan Faiz ni. Okey, sebenarnya mungkinlah Tuan Faiz boleh kongsikan tentang bagaimana sampai ni kita kata terlibat dalam dunia parenting ni. Maksudnya background lah. Background, nak kenal. Sebenarnya Tuan Faiz ni kalau tengokkan follower dia ramai, 1/2 juta setengah juta. Kita nak tembus 1/2 juta ni. Okey, boleh Tuan Faiz? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali nak ucapkan terima kasih lah sebab sudi menjemput saya ke podcast hari ini, insyaAllah. Kalau nak cerita saya punya perjalanan boleh terjerumus dalam bidang parenting ni sebenarnya tak rancang pun, unplanned. Sangat-sangat ini aturan lah. Saya gambarkan sebagai aturan. Sebab apa? Before this, saya belajar dalam bidang teknologi maklumat. Saya punya kerja coding. Saya programmer. Kalau dulu kita panggil programmer, tapi sekarang dia dah ubah nama developer. Saya dah ada perubahan daripada sudut term pun dah berubah. So daripada situ sebenarnya perjalanan tu bermula apabila saya mula ada anak sendirilah. Pada tahun 2014 saya mula mendapat anak yang pertama saya yang sulung tu. Daripada situ banyak cabaran. Okey. Cabaran nak membesarkan anak. Sebab masa tu saya zero. Saya tak tahu langsung kewujudan parenting ni. Serius. Perkataan parenting pun saya tak pernah dengar lah. Ketika tu umur Tuan Faiz umur berapa masa tu? Menjadi bapa? First time Umur ketika menjadi bapa. Ini cerita 11 tahun yang lepas. 11 tahun yang lepas. Oh, dia tak nak review je umur tu. 11 tahun yang lepas. Okey, 11 tahun yang lepas kita cerita. Kalau umur nampak macam tua kan, tapi 11 tahun yang lepas nampak panjang dah tu. So, anak sulung saya dah 11 tahun dah. So, masa lahir tu clueless lah.
apa yang nak dibuat ni? Apa expectation saya dalam dunia jadi seorang bapa ni? Betul. So dari situlah mula ni terjerumus dalam dunia kebapaan. Saya mula mencari information, baca, lepas tu dipertemukan dengan orang-orang yang dalam bidang dari bidang parenting ni. So ada seorang tu yang menarik saya untuk belajar lebih lagi. Dari situlah mula sikit belajar. So apabila anak berusia 4 tahun, saya dah mula serius. Mula serius pergi belajar, ambil tauliah, join kelas. Dan daripada situlah mula terjerumusnya perjalanan saya tu dalam dunia kebapaan. Tapi pada asalnya belajar tu sebab nak tahu je. Okey. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Sebab kenapa? Sebab rasa dunia parenting tu dekat dengan jiwa. Sebab saya membesar tanpa ada ayah. Saya membesar tanpa ayah dan ibu saya berkahwin lain ketika saya berusia 12 tahun. Okey. Dah kahwin lain ketika saya berusia 5 tahun. Okey. Dia dah kahwin lain dah masa saya usia 5 tahun tu, solat tadika. Lepas tu pada berusia 11 tahun, arwah atuk ambil saya untuk jaga. Okey. So start daripada darjah 6 tu saya duduk kampung lah. Faham. Duduk dengan arwah atuk dengan arwah nenek. So jenis saya membesar tu kurang penlibatan ibu bapa. Faham. So dia jadi macam satu, rasa macam dekat lah. Aku tak nak, of course lah, first kita punya niat masa tu, saya tak nak anak saya jadi macam saya. Okey. Nak improvekan lagi Yes, kan. nak improve. Sebab lebih saya baik. tahu apa impact dia apabila hidup membesar tanpa penlibatan ibu bapa. Saya tahulah diri saya kita bukan baik sangat. Kan. Kita ada Jadi kita tak review. memori Yang itu aib kena simpan lah. Yes. So kita tahu kita punya journey macam mana. So saya tak nak anak saya jadi macam tu. Okey. So saya betul-betul sungguh-sungguh ikon, belajar. Lepas tu di sambil-sambil belajar tu saya mulalah berkongsi kat media sosial. Daripada Facebook. Kongsi, masya-Allah, rezeki tu awak kata, dan memang rezeki Faiz jadi motivator tu sampailah ke hari ini. Saya ingat lagi first jemputan yang saya terima pada tahun 2018. Okey. Saya ni sebenarnya dulu introvert tau. Sebab tu dia buat coding. Programmer ni duduk belakang ni selalu. Ya. Tidak dilihat di depan kan. Dia belakang tabir. Saya pun tak sangka saya boleh bercakap. Sampai kan mak saya sendiri, bila saya balik ni dah sekarang bila balik kan, lain tak sangka Faiz. mak sendiri pelik dengan anak betul. Ni lain macam ni. So perjalanan tu mengubah saya lah daripada dunia yang dulu. Proses actually parenting ni sebenarnya adalah satu jalan untuk level up. Serius saya cakap, memang kalau belajar parenting ni kita akan level up. Banyak benda kita akan level up, dari sudut keyakinan, dari sudut kemahiran, dari sudut kita punya potensi yang mungkin kita tak nampak sebelum ni. So ini yang saya belajar, dan alhamdulillah daripada proses itu sekarang saya ada orang kata 3 tauliah, parental coaching, child psychology, certified dengan children counselling, dan masa yang sama saya ada diploma child psychology, diploma pendidikan diploma psikologi kanak-kanak, dan saya sedang mengambil satu lagi certified learning difficulty. Sebab banyak isu dengan pembelajaran kan. Hari ini ada isu dengan pembelajaran. So saya tak suka buat assumption, saya belajar. Biar kita betul-betul tahu Yes. kan dari Dia macam mana pun dia kena ada teori dulu. Betul. Baru datang praktikal. Praktikal tanpa teori ni berbahaya lah. So inilah sedikit sebanyak background saya, dan alhamdulillah daripada situ sekarang saya dah terbitkan 3 buah buku. 3 buah buku personally saya tulis, dan seminar saya dah tak terkira dah. Seminar dah tak tahu lah ratusan kot. Rasanya lah kita tak rekod Alhamdulillah. So
itulah sedikit sebanyak perjalanan saya dalam dunia parenting ni. Parenting. Masya Allah. Memang sebenarnya dunia parenting ni memang kena belajar kan. Sebab Betul. kita memang jadi parents tu, dia macam tak tahu kan. Dia macam even kita belajar perkembangan kan. Perkembangan. Ya, Kita bila main belajar, anak sendiri. belajar kemahiran, belajar skill, nak bercakap, berkomunikasi. Tapi time kena anak sendiri tu, time mana-mana atas skill dia kan. Dia macam memang kena mendalami lah. Betul. Sebab jadi Tuan Faiz memang sekarang memang maksudnya meneruskan dengan parenting lah Maksudnya memang Alhamdulillah meneruskan. sekarang fokus lah. Yes. Memang 100% dalam dunia keibapaan. Cuma ada beberapa cabang. Satu sebagai penulis buku. Yang kedua sebagai penerbit juga. Okay. Penerbit buku-buku keibapaan. Okay. Sebab ini saya share je lah dari sudut pandangan saya lah. Actually parenting ni, buku parenting ni banyak kat luar sana. Memang banyak sangat. Cuma kebanyakannya ada jurang antara ilmu tu dengan adat kita, dengan Culture, budaya kita, budaya. dengan bangsa kita, dengan orang kata cara orang tempatan besarkan anak. Tak sama kan? Dia ada gap. There's a gap Dia ada di gap situ. daripada yang ada dekat luar sana. So that's why saya tubuhkan syarikat penerbitan ni. Aha. Saya nak bawakan satu hub buku parenting yang lebih dekat dengan jiwa-jiwa orang Malaysia. Orang Malaysia. Itu sebab- yang nama Habupa. Habupa. Sebab kita Habupa. ada ASEAN parenting. Ya, Asian. Asian Oh, parenting. Asian parenting. Wow, sangat. Kan? Yalah, tak ada Asian parenting. Asal Asian parenting je kan. Selalu kan budak-budak kan dia akan Kaitkan cakap tu rotan. dengan rotan, Ya, je. selipar kat tangan, dia kejar, kenapa tak belajar, kenapa dapat B, Penyepit, ketam. kenapa tak dapat A kan, macam betul. gitu. Asian. Wow. Ni bila dah Shirin dia dah start momentum marah tu kan. Kita boleh masuk sikit ke topik kita, betul tak? Kan? Sebenarnya. Suara tu kan. Ibu-ibu kita tahu Aku tak marah lah. ibu-ibu ni dia banyak menggunakan intonasi suara kan. Dan bila kita cerita pasal suara ibu naik dan turun kan, bila musim cuti sekolah satu taman boleh dengar kan. Mungkin tu juga adalah emosi. Okey, marah juga ialah satu emosi dan semua orang yang orang kata mengalami marah ni kebiasaannya akan marah dulu baru rasa menyesal kemudian kan. Cuma persoalannya kan macam mana kita nak salurkan marah kita tu. Sebab pada sesetengah ibu ayah marah itu membuatkan anak lepas tu dengar cakap. Tapi ada yang sebaliknya. Jadi macam mana tuan? Adakah marah ni sebenarnya merosakkan atau sebenarnya mendidik? Sebelum tu kan, kita nak highlight topik kita hari ni. Yes. Sebenarnya topik kita hari ni tentang buku yang Tuan Faiz juga sediakan sebenarnya. Special buku ni. Yes, tapi tajuk kita adalah marah pun apa ni? Lupa pula. Seni. Marah pun berseni. Marah pun berseni. Sebab kadang-kadang macam kita marah, dengan kita bincang kan ada seni ke? Tapi berbalik kepada Dia soalan bukan seni Nadwa. silat gayung tapi seni marah. Seni Baik. marah. So, okay. Bila sebut seni kan, okey, apa beza orang yang bergaduh, menggunakan street fight ni, Okay. tumbuk, tarik rambut, biasa perempuan tarik rambut sebagainya kan, dengan orang yang berlawan, dia ada seni bela diri. Silat ke apa tu, taekwondo ke. Taekwondo kan. Dia lebih ni lah kan, berstrategi kan. Ada structure, ada orang kata sistematiknya. Dan tidak orang kata membetul-tuli. Yes, salah satunya yang membezakan antara orang yang bergaduh tanpa seni dengan orang yang bergaduh dengan seni ni adalah kita panggil apa nama ni, level mereka menunjukkan kemahiran lah. Betul tak? Kompetensi dia tu. Yes. Dia bergaduh sama. Betul. Tapi kalau yang tak ada seni bela diri ni, apa yang dia buat? Hentam 1 jam tarik rambut je. Tanya-tanya. 1 jam tarik rambut je. Kalau berdebat sekalipun, 1 jam emosi, moody, tak ada input. Tapi kalau orang yang ada seni bela diri ni, seni pertahanan diri ni, bergaduh juga. Tapi 1 jam banyak skill keluar. Yes. Banyak skill keluar. Sebab mereka ada kemahiran. So sama juga dalam seni. Seni marah anak. Contoh, bila kita sebut marah ni, sebenarnya marah ni adalah sesuatu yang normal je. Dia fitrah. Cuma bila sebut emosi, bila kita belajar tentang emosi, emosi ni ada dua
kesan. Pertama, kesan yang memberi tenaga. Satu lagi, kesan yang menarik tenaga. Oh, okay. Drain. Drain tenaga. Contoh, kalau kita kita marah sebab rasa kecewa. Kalau kita marah sebab rasa kecewa, apa yang kita jadi? Lemah, Drain. tak ada mood, Letih, rasa tak ada down. mood. Itu yang melemahkan tenaga. Dia drain. Satu lagi marah yang memberi tenaga. Bila sebut Ni Israel je, belajar ni. bila sebut Israel tu marah tak? Yeah. Yang Woi, buat lah kan. kalau ada kat sini dah pijak ni lah. Ah. Nampak tak? So, benda fitrah. Normal je marah ni. Cuma Betul. bezanya adalah impact dua. So, that's why, dalam marah anak, kita kena pastikan marah kita tu memberi anak tenaga. Memberi anak menaikkan dia punya keyakinan ke, nilai ke, kemahiran ke, kesedaran diri ke. Itu yang perlu ada seni. Alright. Kalau kita tak ada seni, tanpa sedar, mungkin kita punya marah tu, kita melemahkan dia punya keyakinan diri. Self-esteem dia. Kita merendahkan lagi nilai dia, value dia. Nampak tak? Itu yang risiko boleh berlaku apabila kita marah sembrono lah. Bahasa mudah ada sembrono. Wawak lah. Tapi bila kita sebut marah ni, tak semua orang boleh ready sebelum marah. Setuju tak? Hebat lah kan? Hebat. Yes. Sebab bila kita sebut trigger pencetus tu, di anytime boleh berlaku. Betul. Kita tak boleh jangka. Control. Kita tak boleh jangka. Tak. Kadang tengah duduk relax, pang, jatuh, cawan pecah. Kan? Terus Tarik bangkit. nafas dulu. Nampak tak? So, trigger tu, kalau kita tunggu trigger baru nak kawal, jadi Betul. dia tak akan jadi satu seni dalam marah anak. Okay. Sebab apa? Sebelum nak tunggu trigger, kita kena urus diri dulu. Okay. So ada beza antara proses learning process tu. Contoh, untuk ibu bapa, daripada current state untuk pergi kepada future state, proses itu dia melibatkan refleksi diri. Muhasabah lah ni. Muhasabah diri lah. Tapi untuk anak-anak pula dia berbeza. Daripada current state kepada future state, proses dia adalah training and guidance. Okay. Tak mungkin anak-anak boleh buat refleksi. Tak mungkin anak-anak tahu muhasabah diri. Relax ibu. Muhasabah bu. Tak mungkin lah. Sebab Kecuali diajar. kecuali diajar. Kecuali dengan kematangan. Betul? Anak akan berkembang juga Yes. mengikut kematangan. Tapi bila kita faham dari sudut ini technical sikit lah. Current state dengan future state, mak ayah tak sama dengan anak-anak. So tak boleh kita expect anak tu sama macam kita. Sama macam kita. Engkau ni tak boleh fikir ke? Engkau ni tak boleh buat refleksi dulu ke? So dia tak Deep lah. dia tak fitrah nama tu. Betul. Itu tak pun fitrah. erti ke? Yes, Sikit-sikit tu kan? Sikit-sikit nangis. Aduh. Padahal kita pun nangis juga sikit-sikit dah. so benda ni itu sebab saya cakap tadi, bila kita belajar parenting ni, dia level up diri. Bila kita makin sedar, kita makin bawa perubahan. Kalau tak sedar, tak ada apa perubahan lah. Macam tu je lah kan. Tapi Yeah. nak harap anak berubah baik, nak harap anak pandai kan. Tapi itu yang kita nak kaitkan. Sebab yang saya memang suka nak menjemput Tuan Faiz ni sebab figura seorang bapa ni kan. Sebab kalau kita kaitkan bapa ni, ayah bapa ni kan memang kadang-kadang biasa yang pemarah, yang garang-garang. Tapi tak juga. Mak Tak, pun dia garang tak juga juga. sebab Betul. dia selalu bersama anak. Tapi yang bapa ni kadang-kadang yang garang pun ya, yang menakutkan pun ya. Dan juga ada kita kata mungkin adalah yang sekarang mungkin yang diceritakan bapa yang tidak uninvolved dalam membesarkan, dalam mendidik anak-anak ni kan. Jadi sebab itulah saya rasa figura seorang bapa ni kita nak bawa penonton kita ni, yes, come bapa, come ayah, jalankan tanggungjawab kan. Kadang-kadang nak cerita tentang tanggungjawab tu, kita nak tekankan dari segi parenting tu macam mana Tuan Faiz. Kita nak tekankan, libatkan diri betapa pentingnya keberadaan present bapa ni. Okey, sebenarnya memang dalam masyarakat kita dah biasalah, dah normalize. Bila sebut anak je, ibu, mak. Anak berak kat sini,
dia berak yang. Ah. dah jadi normalize, dah jadi satu kebiasaan dah. Wallahu alam. Tapi kalau dari sudut kalau kita betul-betul memahami dari sudut psikologi ke, daripada sudut agama ke, daripada sudut budaya ke, kedudukan hierarki keluarga tu ayah yang atas. Ya, ketua keluarga. Ketua keluarga. So bila masuk ketua keluarga, dia perlu ambil tahu ataupun involve dalam semua orang kata structure lah. Dari sudut didikan ke, dia bukan sekadar memberi nafkah nafkah zahir dan batin ni bukan sekadar menyediakan nafkah. Betul. Tapi dari sudut didikan, dari sudut pendedahan, Penglibatan dia. penglibatan dan sebagainya. So wallahu alam, bila kita belajar dalam konteks parental coaching parental coaching ni adalah ayah dia punya karakter tak sama. Watak dia different. Sebab biasa lelaki ni dia lebih logik, lebih rational. Logik, rasional. Fakta dan sebagainya. Tapi bila wanita pula dia emosi, perasaan, naluri. So ibu je ada sixth sense. Ayah tak ada. Ayah satu je sense dia. So dua ni dia memberikan satu karakter yang berbeza lah, personality yang berbeza. Complement each other, Yes. betul tak? Ini yang sebenarnya dianjurkan kesepakatan. So apabila hanya seorang saja, sebab itulah kita banyak dengar hari ini ibu yang dibuli oleh anak-anak. Okey. Sebab dimanjakan anak ke? Bukan manja. Kenapa dia dibuli tu? Anak kurang takut lah. Okey. Yes. Digula-gulakan. Dia bukan dibuli lah, digula-gulakan lah. Digula-gulakan. Macam mana garang pun ibu, Yes. tapi ibu juga yang akan belikan apa yang dia nak kan. Sebab memang dalam psikologi pun ada kajian mengatakan anak-anak lagi cepat pulih kalau ibu yang tengking. Dia lebih cepat heal Okey. berbanding ayah yang tengking. Makan dalam. Boleh pendam dalam hati tau. Meledak Terbawa-bawa dia terbawa-bawa. Itu sebab anak-anak ni kalau ayah yang tegur, dia akan ingat sampai mati lah. Sebab kesan tu lah. Sebab efek daripada karakter, efek daripada kedudukan, efek daripada authority. Sebab apa-apa pun minta dengan ibu. Dah cakap ayah belum? Ayah tahu tak ni? Ibu pula bila anak tak dengar cakap kan, bang tengok ni bang. Abang tengok ni bang. So authority tu dah memang ada. Okay. So apabila ayah kurang involve, proses didikan itu dia jadi satu arah saja. Dalam Islam untuk peringkat pendidikan ada 4 tahap. 1 taklim, yang kedua tarbiyah, yang ketiga takdib, yang keempat tazkiyah. Ibu hanya boleh buat taklim saja. Menyampaikan, memberi ilmu, mengajar. Tapi tarbiyah perlukan pelibatan ayah. Siapa yang nak marah kalau anak buat salah? Siapa yang nak tegur kalau anak kita dah cakap dah jangan buat macam ni, dia buat lagi. So tarbiyah datang daripada ayah. Sebab tu kalau ayah cakap sekali je tu terus tiba-tiba bangun. Kalau mak cakap 7 juta kali selalu cakap kan. Bangun pergi mandi, pergi mandi. Membebek kat belakang, dia bercakap dengan adik dia. Ini happen, kita tahulah, kita pun anak juga dulu. So benda ni normal lah dalam masyarakat kita. Sebab susuk ibu tu lah. Susuk ibu tu yang memang emosinya tinggi, perasaannya tinggi, tak sampai hatinya tinggi, kasihan tinggi dan sebagainya. Pantang nampak benda comel sikit, beli untuk anak. Nampak tak? So tapi benda ni normal je. Memang kalau nak faham lebih mudah, ibu tugas dia memberikan soft love. Kasih sayang yang lembut. Okay, soft love. Ayah ni tujuan dia adalah tough love. Kasih sayang yang ada sedikit tough. Yang itu dah disiplin, adab, akhlak dan seumpamanya. That's why dia perlukan kedua-duanya. Tapi saya pun banyak juga yang bagi tahu, saya tak ada suami, saya ibu tunggal.
Macam mana? Adakah saya perlu jadi seorang ayah? Dan saya kena galas peranan ayah. Saya kena jadi garang macam ayah. Tak payah ubah. Sebab everything happen. Saya percaya everything happen tu dia ada aturan dia. Dia bukan bererti bila kita belajar psikologi, okay, kena ada tough love, kena ada soft love. So si mak ni pula kena jadi dua personality pula. Tak pasal-pasal ada identity crisis. Kejap soft, kejap tough. Anak keliru. Anak akan keliru. Sebab itulah selepas sekiranya tak ada ayah, sebenarnya tanggungjawab peranan ayah tu perlu digalas oleh wali lain lah. Okey. Bapa saudara. Adik-beradik lelaki ke, bapa saudara ke, atuk pun boleh. Okey. Janji wali. Sebenarnya perlu digalas. Tapi wallahu alam, bila isu rumah tangga ni dia rumit lah. Yalah. Rumit, perlukan banyak involvement daripada banyak parti. So wallahu alam, tapi kalau saya bagi pandangan, so ibu tak perlu jadi orang lain, you jadi je soft love, tapi tambah tough tu dekat house rule. Peraturan-peraturan dekat rumah. Disiplinkan anak-anak dengan peraturan. Boleh juga. Yang itu kita akan cerita kemudian. Yes. Kita kena berehat dulu. Kita akan sambung selepas ini. Kita kembali dalam perbincangan ilmiah kita, biarpun santai. Janji sampai. Yes. Kita bersama dengan Tuan Faiz untuk menceritakan tentang parenting, parent coaching. Pada zaman saya menjadi parent, 2006, saya rasa saya juga berada dalam situasi yang sama, terumbang-ambing. Maaf, 2006 tu baru kahwin. 2007. Sebab anak itu datang lahir tak ada manual. Kat mana nak cari button stop nangis? Kat mana nak cari button bertabahlah wahai ibu. Teruslah macam ni kan. Terutamanya bila anak pertama. Okay? Jadi kita bersama dengan Tuan Faiz, kita nak menceritakan lagi kan topik yang pada saya menyentuh setiap hati ibu dan ayah. Dan macam kita dengarkan tadi, perlu ada komplement antara ibu dan ayah dengan sifat dan karakter masing-masing kan. Jadi antara isu marah ni lah kita kata, bila kita marah kadang-kadang kita tak terkawal apa yang kita sebut. Dan biasa kita dengar doa ibu tu selalunya makbul kan. Doa ayah tu juga makbul. Dan kadang-kadang Allahu Akbar terlepas cakap kan. Jadi antara benda yang menarik Tuan Faiz kupaskan di dalam buku strategi 3T, iaitu tanya, tunjuk dan terang. Boleh tak Tuan perincikan sikit strategi ni, dan adakah ia dapat menggantikan marah secara membebel yang sering kita kan menjatuhkan emosi anak tu, self esteem anak kan. Okey. Tuan. Okey. Sebenarnya membebel ni okey je. Dia bukan sesuatu yang orang kata tak elok. Yes. Membebel is good. Sebab apa? Memang anak-anak kalau ikutkan kajian pun mereka perlukan ulangan sekurang-kurangnya 7 kali. For one thing. Satu perkara yang kita nak didik tu, nak tegur, nak nasihat ke, dia perlu dengar sekurang-kurangnya 7 kali. Untuk dia nak dapat. Yes, membebel is good. Cuma dia ada tarik singsing lengan tu. Membebel yang mencampah. Mencampah. Membebel yang berstruktur. Okey. Mencampah ni cerita yang tahun lepas pun cerita, yang semalam yang tak ada kaitan, rumah jiran sebelah punya cerita pun dia bebel. So itu tak good lah. Sebab itu adalah sebenarnya kadang-kadang ada orang ni cara dia untuk orang kata rawat dia punya stres tu adalah dengan membebel. Okey. Jadi ubat dia dia punya terapi. Terapi betul. So apabila dia membebel tu sebenarnya dia cerita pasal orang lain. Pak. Bukan untuk marah anak tapi untuk heal stres dia. Yang ni tak good. Okey. Kau feel that? Untuk diri mungkin okey, tapi untuk anak yang mendengar tu.
kaitan cerita pasal orang lain, tak ada kaitan. Pasal Bukan abang pun yang buat kan. Dia mesti marah cakap kerja gitu. sekolah tak siap je. Betul lah. Tapi cerita pasal Jiran sebelah. jiran sebelah apa lah. kan. Apa nama ni, surau tak ada orang azan lah. So dia jadi macam Jauh sangat tu. Mencapah betul. Yes, yes, kan? good. Dia tak good. Membebel yang berstruktur good. Hmm. Membebel yang ada objektif. So apa isunya? Contoh, boleh guna strategi 3T juga. Membebel dengan strategi 3T. T yang pertama adalah tanya. Okay. T yang kedua adalah tunjuk. T Mhm. yang ketiga adalah terang. Okay. Contoh ni sebenarnya adalah metod untuk membuat muhasabah diri. Mhm. Kita sedang train anak untuk refleks. Ini time yang kita ajar kan? Yes, ini time yang kita ajar. Tanya. Kadang-kadang anak tak tahu dia buat salah. Kadang dia tak perasan dia buat salah. Betul. Kadang dia tak tahu apa benda yang salahnya mak ni. Tak ada masalah pun. Bagi dia betul. Yes, Bagi dia benda tu tak ada bawa masalah. Contoh, kalau tak siap pergi sekolah kan? Salah ke? Kan? Oh. Hidup elok je boleh makan je. Nampak tak? Cikgu pun kadang-kadang tak bertanya dengan kerja sekolah tu kan. So Sebab what? konteks pemahaman anak-anak ni adalah konteks kebudak-budakan. Dunia mereka kecil. Dunia yang belum matang. Dunia kita dah terlampau rumit, kompleks. Tulisan comot sikit pun kena marah. Sebab kita punya dunia kompleks. Alah, ini nanti kan cikgu tak boleh baca, nanti kan kau tangan tak berdung, keluar macam-macam lah. So itu tak good lah. Okay. Yang first step adalah tanya. Of course, orang yang betul-betul boleh beri kita maklumat adalah individu tu sendiri, anak tu sendiri. Tanya dia, kakak tahu tak apa kakak buat ni salah ni? Tanya. Dia tanya, kakak perasan tak salah ni? Okay. Kakak rasa tak salah? Dia kena ada combination tu. Nampak, tahu, rasa. Contoh, kenapa rasa ni penting? Kalau dia tolak orang, dia tolak kawan kan, kakak rasa tak yang tu salah? Dia perlukan perasaan. So that's why kena tanya. Sometimes ada anak-anak ni dia bukan sometimes, memang almost anak-anak ni dia tidak ada kemahiran untuk muhasabah tu. Dia tak boleh refleks. Impossible. Yes. So sebab kita kena ajar dia untuk refleks. Okay. Tanya apa yang salah, kenapa salah. Perasan tak? Kadang tak perasan, kadang tanpa sedar. Ini pun ada juga kadang sebab kids, budak-budak ni fasa 7 tahun pertama, mereka adalah fasa instinctive behavior. Ingin Kelakuan tahu. daripada Sentiasa ingin. naluri. Yes. Insting. Dia nak buat, dia buat. Dia tak peduli. So insting kan. So tanya. Step pertama. Step yang kedua, tunjuk. Tunjukkanlah apa yang salah. Contohnya, ada anak-anak makan, tinggal pinggan atas meja. Ikut siapa tu? Nampak tak? Kita tunjuk kat dia, kakak, pinggan ini lepas makan letak kat sini. Ada anak-anak mandi, baju buka bersepah. Ini normal, memang normal. Baju letak kat mana? Spender dulu, lepas tu seluar, lepas tu baju. Nampak sangat turutan buka tu. Dia buka Boleh baju ada dulu. trail. Dia buka baju dulu, buka seluar, buka spender. Nampak tak? Boleh trace sangat kan. Okay, so tunjuklah. Sebab anak-anak generasi hari ini adalah generasi visual learner. Ini memang ramai. 65% visual learner. Kadang kita berletih, dia tak masuk pun sebab tak ada visual. Tunjuk ke dia, nampak tak trail ni? Kena letak kat tempat basuh, tempat apa tu? Basuh baju lah dalam bakul lah kan. So ini contoh. So kena tunjuk. Sometimes dia tak perasan, dia tak tahu apa yang salahnya ni, apa yang bising sangat ni. Sebab kebiasaannya kita membebel je. Yang membuatkan ia makin lagi kurang elok adalah bebel, tangan angkat. Ya, sampai kutip kan. Kutip. So anak tak tahu apa dia salah ni, apa yang mak bebel sangat ni. Nampak tak? Bebel tapi angkat pinggan basuh. Kau ni makan tak gerti basuh, semua aku nak kena buat. Nothing Tidak learn. mengajar. Yes. Tak ada apa-apa anak belajar. Sebab kita tak tunjuk kan. Betul. That's why kadang-kadang untuk jadi mak ayah ni kena jangan rajin sangat. Tu dia. Aduh, terkena sikit sebiji muka Tapi Let go saya lah. tahu kenapa rajin sangat tu.
nak cepat. Kau nak memanggil satu hal. Ya. Nak mengajar, nak menerangkan satu hal. Kita ni baju tak basuh lagi. Banyak ni dalam list. So, itu dah sebabnya kadang-kadang kena be prepare. Kena be prepare yang kita perlu tangguhkan something untuk teach something. Betul. Sebab bila sentuh anak-anak ni memang kerja banyak. Betul. Memang kerja banyak. Saya sampai ada seorang ibu ni cakap dengan saya saya dulu sebelum kenal Cik Faiz ni saya tenang je. Okey. Senang je hidup saya. Okay. Tapi lepas kenal Cik Faiz ni kerja saya bertambah. Ah. Saya jadi banyak tekanan. Itulah peranan mak ayah. Kalau mak ayah jadi mak ayah ni tak tertekan, Bukan mak ayah lah. bukan mak ayah jawabnya. Sebab anak perlukan training dan guidance. Habis siapa yang nak train anak ni? Siapa yang nak guidance anak ni? Contohnya kan. Betul. So saya cakap, betul lah tu. Step tengah betul lah tu. Betul. Teruskan. When you come out of your comfort zone, Yes, that yes. is what you learn. Yes. Yeah. So T yang kedua, tunjuk. Dan T yang ketiga adalah terang. Ini yang paling crucial lah. Sebab anak-anak perlukan input. Sebab understanding tu masih lagi premature, tak matang langsung. Sebab proses kognitif kan mestilah faham kan dia ada fasa-fasa dia. Nak sampai kepada prefrontal rational tu 6 tahun ke atas. Ya. So tak boleh Tunggulah. tak boleh tak apalah nanti dia besar dia pandai dia belajar. Dia tak boleh macam tu. Ya. Kita tak boleh yakin. Tak boleh yakin yang anak akan mature sendiri. Betul. Itu datangnya fungsi terang. Kita kena terangkan dia kenapa salah, kenapa perlu dibuat, kenapa tak boleh, kenapa kita marah. Kalau tanya pandangan saya, explain why kita marah is better daripada kita membebel tapi anak tak faham kenapa kita marah. Ya. Wow. Okay. Anak kena faham kenapa Seni kita ni. marah. Kita bukan marah sebab anak-anak anak-anak akan rasa jengkel, annoying apabila kita keep on marah benda yang sama tapi tak faham. Apa yang marah sangat ni? Apa yang ibu marah sangat ni sebenarnya ni? Lepas tu bila anak jadi pemarah, kita pun bertanya juga. Yes. Kenapa anak aku ni jadi pemarah? Sebab dia tak faham kenapa kita marah. Yes. Nampak tak? Benda yang sama happen kalau kita dengan pasangan kita. Betul tak? Apa benda yang marah sangat tu, bebel-bebel tu tak berhenti-henti tu. Tapi tak tahu je pangkat. Tak tahu cerita. Tak cerita je pangkat. Tak tahu story. So everything happen dia ada story. So that's why explain kenapa kita marah. Itu adalah cara yang sangat-sangat baik untuk ajar anak untuk muhasabah. Sebab itulah, masa itulah bahawa anak akan belajar daripada perkara yang ditegur tadi. Apa yang salahnya, apa yang mak marah sangat. Sebab anak belajar menjadi lebih matang, menjadi lebih yang kita panggil wisdom. Ya. Pandai berfikir, berakal. Datang daripada penerangan tadi, datang daripada penjelasan tadi. Penjelasan kita tu yang akan membina anak-anak ni yang lebih matang buat keputusan. Yes. Kita nampak remeh, nampak macam suruh angkat baju kotor je. Betul. Tapi sebenarnya this kaedah mendidik anak-anak untuk berfikir untuk masalah lain juga, untuk situasi lain juga. Itulah kita panggil wisdom. Ya. Itulah 3T. Tanya, Nice. tunjuk, terang. Terang. Okay. Part terang tu yang paling Ya. panjang sikit proses Yeah. kan. Sebenarnya yang terang tu yang selalu ibu Itu ayah. yang Keselingan, malas eh? tunggu tu. Lepas tu sebenarnya kalau kita pun bersama, sebab kita speech therapist kan, kita pun selalu dengan kanak-kanak yang lewat perkembangan komunikasi, perkembangan pertuturan kan, perkembangan bahasa. Jadi kadang-kadang ibu ayah rasa anak tak faham. Sebab itu yang dia rasa macam nak terang apa, bukan dia faham pun. Tapi tu yang saya kata, itulah peranan ibu ayah supaya dia tak faham, kita kena cari cara untuk penerangan kita ni sampai dia faham. Jadi sebab tu kadang-kadang level dia tidaklah level nak terang tu kena pakai buku teks, kena pakai by research kajian semua kan. Sebenarnya simple je. Contoh macam tadilah dah tertinggal semua tu kan. Apa tu? Angkat, masuk. Betul. Angkat, masuk. Simple je. Jadi untuk anak-anak yang yang ada perkembangan lewat bahasa ni, sebenarnya you tunjuk macam tadi lah 3T kan. Mungkin tanya, mungkin tak ada respon, tak apa. Kita boleh tunjuk, seterusnya kita terang je lah macam tu. Betul. Sebenarnya yes, memang setuju pun. Itu yang sebenarnya ibu ayah rasa macam terang ni akan ambil masa lah. Tu yang dia rasa Betul. macam kan, bercakap pun dia rasa ambil masa Dia kan. akan drag kita punya
aktiviti lah. Ya. Biarkan ada aktiviti kita. Drain energy. Sebab memang orang kata ibu ayah hari ni nak cepat. Rushing. Rushing. Ada benda macam benda nak buat. Cepat. Aku nak buat ni cepat. Dalam kepala Kataan tu kan. cepat tu sentiasa ada kan. Alright. So sekarang kita nak cerita tentang ibu ayah ni yang suka melabel lah. Label kan. Sebab kadang-kadang kita kena tengok anak tu sebagai anak kan. Kadang-kadang biasalah tak buat kerja rumah. Kau ni malas. Pemalas lah kan. Dia punya label tu macam pemalas Selama-lamanya lah. Faham. kata dia ni adalah anak yang pemalas, sedangkan kerja rumah je yang tak siap ni. Jadi isu label ni sebenarnya kalau kita ikutkan sekarang sebenarnya anak ni dia boleh bawa sampai dewasa kan, melabel ni kan. Jadi Betul. dia pun daripada kajian pun dia ada memberi kesan kepada perkembangan akademik. Betul. Sebab kadang-kadang ibu ayah, yelah kadang-kadang kan ayah ke ibu ke labelkan, kau ni memang tak boleh lah, takkan berjaya lah macam abang kau lah macam ni kan. Jadi benda tu terbawa-bawa lah. Jadi sebenarnya macam mana kita nak bantu ibu ayah ni kalau tengah marah tu, janganlah keluar benda-benda nak labelkan anak, asal sikit-sikit tumpah air kau ni tak fokus lah, tak nampak lah macam tu kan. Macam mana kita nak menahan emosi ketika nak marah. Janganlah kita tak nak ibu ayah ni terus jatuh kepada melabel anak ni. Okey, kalau dia ada banyak kita mudahkan ni. method lah, kaedah lah. Tapi kalau dalam bahasa mudahnya adalah mungkin pernah dengar kan, untuk orang kata punishment ataupun positive reinforcement yang menggunakan kaedah time out. Time out untuk anak-anak kan. Kalau dia buat perangai pun diri kat dinding tu, pandang dan sebagainya. Kalau tanya saya tak setuju. Sebab apa? Anak-anak, apa fungsi dia pandang dinding tu? Dia tak pandai refleks diri dia. Dia tak pandai tenangkan diri dia. So yang ada itu adalah suppress emotion. Okay. Dia bukan cool down. Dia suppress dia punya emotion. Lepas tu reflex apa yang dia nak belajar. Tengok dinding kan. Kemahiran pemikiran dia belum matang dan sebagainya. Tetapi untuk anak-anak tak practical time out. Tetapi untuk ibu bapa time out is very practical. Sebenarnya antara kaedah yang untuk ibu bapa ni berhati-hati dalam memarahi anak-anak adalah time out je. At least 2 minit. Okay. At least 2 minit. Kenapa? Dari sudut sains-sainsnya, hormon kita ni dia dalam keadaan yang membuak-buak 90 saat. 90 saat. 1 minit 30 saat lah. So saya nak play safe 2 minit lah. 2 minit. Membuak-buak tu maksudnya ketika sesuatu trigger berlaku, so kita akan membuak-buak marah, gigil marah. So benda ni membuatkan kita punya tindakan tu tak terkawal. Betul. So that's why ambil time out lah. Time out untuk mak ayah ke? Mak ayah tu yang buat time out. Okay, saya baru dapat. Slow sikit. Mak ayah tu. Loading. Yes. Loading. Mak ayah tu yang buat time out, bukan anak. Okay. Kisahnya macam contoh kita balik tengok rumah bersepak. Time out 10 sekejap. saat tu Yes. pusing dulu. Yes. Pergi duduk termenung dalam bilik air ke. Masuk bilik tutup pintu ke. Tak ada masalah. Time out. And apa saja yang selesa lah. Ikut individu tersebut. Kalau macam saya, Time out. mula-mulanya time out saya of course lah dalam bilik air lah. Duduk. Tapi sekarang alhamdulillah atas kerusi sofa pun boleh diam je. Kau buat apa ni? Diam. Ini kita ini yang dia jadi selepas kita praktis dia akan level up. Tak perlu bilik air dah sekarang. Tak perlu bilik air dah sekarang. So sofa je. Depan mata pun tak. Kita sabarlah, diam. So actually time out ni adalah step untuk kita kontrol diri, tahan diri. Dia macam puasa, macam berpuasa. Contoh tak nak marah kan. bila masuk bulan puasa tu, hari pertama susah sikit. Sangat. Hari kedua susah. Sekurang-kurangnya 3-4 hari. Kita nak adapt balik. Perut ni dah biasa makan. Non-stop. Bangun pagi, tengah hari, malam. Tup ambil kau. Satu hari dua kali je. Tapi panjang jam dan sebagainya kan. Lepas tu makan sebelum subuh tu, mana ada orang selera makan sebelum subuh. Ya. Kita isi alas perut dia kan. So sama dengan praktis untuk kontrol emosi ni. Dia perlukan latihan.
sikit-sikit, time out, tahan. Lama-kelamaan dia akan dapat kontrol action dalam apa situasi pun. Ini yang bestnya apabila kita bawa perubahan dalam diri kan. Kita nak kawal marah je. Tapi sedih boleh kawal, stres boleh kawal, kecewa boleh kawal, everything. Dia akan datang secara abundant. Ini manfaat dia. Itu sebab saya kata bila belajar parenting dia akan level up. Tanpa sedar dia akan level up. So time out sangat praktikal untuk ibu bapa. Ibu ayah. Sebab ibu bapa boleh cool down sendiri. Ibu bapa boleh cuba reflect apa sebenarnya yang berlaku ni. Ibu bapa boleh cuba cari jalan. Boleh follow lah. Tanya tunjuk terang tadi. Sebelum nak buat tu kena time out dulu. Kan main tengah marah tanya, kenapa? Tak jadi dah tu. Itu common. Tak jadi dah tu. Tak nampak mata kat mana. So dia tak jadi okey lah. Formula bagus tapi tak ngam lah. Pendekatan disampaikan tu kurang elok, tak jadi juga. So mak ayah kena praktik, ambil time out. Everything. Sebenarnya sebelum buat keputusan pun relax. Ambil time out. Relax. 2 minit je. Tak lama pun. Powerful Very powerful. Ni memang antara praktis. Contoh, orang yang nak pergi atlet sukan Okay. dia buat deep breathing. Sebelum nak berlari ke apa, untuk tenangkan diri, deep breathing. Itu time out lah. Before race, buat persediaan. Okay. Lepas tu baru lari. Kami macam speaker pun, sekiranya kita nak masuk, nak bagi ceramah ke atas pentas kan, ada guguk ke gemuruh kan. Wajib. Sebelum naik, time out lah. Tarik nafas ke, urut tangan ke, refleksologi dan sebagainya. So, benda ni hanya praktikal untuk mak bapak. Anak-anak, along the way kita boleh ajar. Faham. Tapi for kids yang below 7 tahun, mungkin dia tak boleh buat sendiri. Kita perlu bantu dia. Urutkan dada ke contohnya, tarik nafas dan sebagainya. So, antara cara yang paling praktikal kalau tanya saya, salah satunya adalah time out. For parents. For parents. Ibu ayah Yes. Sangat praktikal. Dia dah macam orang kata baby step for sabar lah. Betul. Sikit Lama-lama sabar tu dia jadi natural. Itu bertitik tolak kepada orang kata setengah orang dilabel sebagai baran. Parents ni cepat baran. Mungkin ada faktor-faktor luaran lah yang membuatkan mereka tak dapat mengawal emosi dan sebagainya kan. Dia kalau emosi ni sebenarnya dia adalah jelmaan nafsu. Nafsu sebenarnya kecenderungan hati. So nafsu ni guru saya pesan, nafsu ni dia ibarat binatang liar. Haiwan liar. Kalau kita tak jinakkan, dia akan makin liar. So sama dengan marah tadi. Kalau kita tak jinakkan nafsu marah tu, dia akan makin liar lah. Itu yang makin impulsif tu. Traffic light laju pun dia marah. Padahal tak boleh buat apa pun. Betul. Peraturan kan. Depan asyik merah, kau ni asyik merah, itu pun dia marah. Nampak tak? Sebab nafsu tu tidak dijinakkan. So guru saya kata nafsu ni ibarat haiwan liar. Kena jinakkan. Kalau kita tak jinakkan, kita ikut je, dia nak marah, dia marah. Dia nak makan, dia makan. Dia akan memang macam ni nanti dia cakap. Aku ni sabar sinipis bawang. Boy. Ambil bawang dia salahnya. Nampak tak? Ayat-ayat seperti ini dia approve marah dia. Itu tak baik sebenarnya. Dia tidak membantu bawa perubahan. Dia tak bantu. Betul. Makin liar. Itu yang memang kita nak tekankan juga kan kepada aku memang macam ni lah, aku memang jadi baran, aku jangan jadi marah. Tak apalah aku marah, anak ikut je cakap. Itu yang memang skrip yang kadang-kadang untuk dia reflect pada diri sendiri, kau jangan nak tegur-tegur aku ya marah-marah ni kan. Jadi dengan anak-anak pun macam ayah jangan nanti ayah marah. Jangan nanti ayah marah kan. Dia jadi macam tu lah. Dia jadi satu lifestyle, gaya hidup lah. Sebab parenting ni adalah ikutan generasi yang sebelum. Anak-anak akan ikut ibu bapa. Unless anak-anak tu terbuka hidayahnya, dapat panduan untuk berubah, ada circle dan sebagainya. So benda ni bukan senang nak break cycle. Susah sebenarnya.
memang susah nak break cycle, tapi cara yang paling ampuh, paling mudah adalah ibu bapa train anak. Simple. So anak akan ikut. Kalau ibu bapa tak berubah, so anak akan ikut. Sebab kita tak tahu anak kita punya nasib akan datang, tak tahu. Mungkin saya pun tak hidup lama Saya pun mungkin lagi 10 tahun 20 tahun dah tak ada dah. So kita tak tahulah generasi akan datang dia mengajar dunia ibu bapa ni macam mana. Sekarang pun ramai je parenting influencer. Everyone ada cara berbeza-beza. Nampak tak? So School of thoughts berbeza kan? So dia punya perbezaan tu wallahu alam. So mungkin masa akan datang dah tak ada dah Faiz Salim. So cara pendekatan yang ajar mungkin berbeza. Hanya fokus kepada pembentukan akal, pembentukan fizikal, tapi tidak spiritual, tapi tidak emosi. So macam mana pun cara yang paling baik adalah break cycle lah. Mak ayah break cycle, ubah, bawa pendekatan baru, bawa pendedahan baru. So insya-Allah anak-anak akan ikut that's orang kata pattern. Pattern tu akan diwarisi. Masya-Allah. Role model lah ya. Yes. Dan kita juga tahu yang Tuan Faiz menggunakan pelbagai teknik Kita ada macam-macam teknik sebenarnya parenting. Yang kita tahu ialah apa yang kita belajar dari mak ayah kita dulu. Okay? Tapi sebenarnya ada teknik mirroring yang bermaksud kita mengajuk anak tapi menunjukkan ada rasa empathy terhadap emosi mereka. Macam mana nak buat tu agak susah tapi kita nak faham yang banyak kajian juga yang dah menunjukkan kanak-kanak yang dibesarkan dengan emotional coaching ni sebenarnya membesar dengan EQ yang tinggi. Emotional quotient kan. Selain IQ sekarang sebenarnya ada employer yang ambil pekerja berdasarkan emotional quotient yang tinggi. So boleh tak Tuan Faiz kongsikan sikit teknik mirroring ni macam mana nak dipraktikkan oleh parents ni? Mudah ke? Ataupun sebenarnya susah untuk dibuat? Macam tu. Okay. Mirroring ni konsep dia ibarat kita menjadi cermin kepada anak-anak lah. Menjadi cermin dalam conversation. Okay. Contohnya ada anak ni dia mungkin bersedih. Sebab dia punya orang kata kek dia adik ni makan. Betul. So mirroring ni mudah dia. Anak sedang bersedih kan. So kita mengajar anak untuk label emosi dia. Siannya kamu sedih je. Kek tu kamu suka sangat ni. So ini empathy. Okay. Empathy dia bukan simpati. Simpati ni ayatnya kasihan. Dia nak makan tadi kasihan. So itu simpati. Empathy dia mesti ada emosi. Kita rasa apa anak rasa. Alamak siannya dia. Adik memang suka sangat kek coklat kan. Alamak, tak apalah. Adik dah makan. Adik yang kecil tu dah makan. So nanti kita beli lagi contoh itulah empathy. Mirroring ni adalah apa tujuan dia? Mirroring ni adalah untuk kita membina satu ground base. Kita dengan anak ni, kenapa anak kita ketika dia beremotional dia tak dengar kata. Dia susah nak ikut apa yang kita suruh. Dia susah nak cool down. Sebab apa? Sebab dalam fasa itu frekuensi ataupun wavelength otak tu tak sync. Kita dengan kita punya marah lah. Kau kek pun kau nak nangis. Nampak tak? Dia so tak sync. Opposite. Dia tak sync. So kata-kata kita tak berimpact pun. Bertambah nangis adalah kan? Bertambah nangis. Itu yang datang ugut. Datang paksa. Diam. Kau macam tak pernah makan pula kau. Padahal dia dah berkata-kata lah contohnya kan. So dia akan suppress emosi. Apa pun yang suppress, yang menekan, dia tak healthy. Dia tidak membantu pertumbuhan. Dia tak bantu. Dia suppress maksudnya dia menekan. Dia macam contoh pokok yang bantut lah. Pokok nak naik tapi ada atap. Tak boleh naik. Sekat kat situ Itu suppress. Sama juga dengan emosi. Kalau kita suppress emosi anak untuk berkembang, anak sedang explore. Dalam fasa explore emosi, nangis,
kecewa, Betul. marah. Tapi kita tekan dia dengan melabelkan yang emosi tu salah. So dia tidak akan bertumbuh. Kiranya kalau dia nangis tu, kita tak perlu berhentikan dia nangis. Tapi kita bagi rasa empathy pada dia tu. Dia perlukan guidance. Guidance. Okey, kalau nangis nak buat apa? Mm-mm. Guidance. Emosi ni dia adalah sesuatu yang perlu orang kata diurus. Dia Ada bukan channel dia bukan sekadar kalau datang rasa marah tu marahlah. Marah je. Tak boleh, dia kena urus. Dia kena urus. Kalau sedih, okay, apa nak buat? Nangis, boleh. Tapi ada had lah. All the time nangis pun Takkan, penat juga. takkan nak sampai meraung-raung. Tak sesuai lah. Tapi sometimes semakin besar emosi tu, sebab emosi ni dia ada level, ada yang kecil, ada yang big. Betul. Contoh kalau tahap kecewa tu besar, so of course kita kena Besar lah. kita kena benarkan reaksi yang besar. Tak logik lah. Tak logik lah emosi tu besar tapi nak suruh dia menangis. Ini sikit tak boleh. Dia tak feel. Apa? tak betul. Tak fitrah lah. Betul. Tak sesuai lah dengan emosi tu. Dia ibarat contoh ibarat kita nak masak nak masak air. Nak masak air. Kita punya jug 100 liter je. Apa yang air banyak? Tapi nak masak air 1.5 liter. Tak muat lah kan. Tak sesuai. Dia akan melimpah. Melimpah. Tak sesuai. Sebab itu, express dengan emosi tu kena seiring. Kalau emosi tu besar, of course. Dia punya ekspresi kena besar. Contoh macam actually ada satu emosi ni yang sangat sukar untuk diurus adalah grief. Okay. Kematian, kehilangan. Susah Ya. Betul. Ya. Hanya orang yang merasa je tahu. Yes. The impact. Dia tak akan hilang. Betul. Tapi dia perlu diurus lah. Mm-mm. Takkan nak merintih, aku tak ada. That's not healthy lah. Betul. Itu dah bawa kemurungan. Nampak tak? So dia perlukan pengurusan. Macam mana nak urus? Kena ada belajar lah. Ya. Betul. Tekniknya, kemahirannya, pengetahuannya. Sebab macam mana pun, anak-anak dia perlukan training dan guidance. Apa yang anak lemah, so ibu bapa kena ada pengetahuan ataupun cari pengetahuan. Sebab kalau ibu bapa tidak guide, tidak train, berisiko anak-anak akan membesar dengan untrained dan unmatured. Tak matang, tak ada latihan. So that's sesuatu yang perlu diambil serius oleh ibu bapa yang sebab saya tengah buat buku baru tau. Okay. Amanah, anak amanah daripada Tuhan. Salah satunya adalah topik yang saya bawakan adalah celakalah ibu bapa. Oh, masya-Allah. Celakalah ibu bapa yang tidak mendidik anak-anaknya. Sebab apa? Memang dekat akhirat kelak Akan ditanya. Akan ditanyakan lah kan. First yang akan ditanya adalah ibu bapa tu tentang hak anak. Okay, apa yang kau buat dengan anak kau? Dah didik ke? Persekitaran ke? Nafkah cukup tak? Culas tak? Itu yang pertama. Tanya ibu bapa. Selepas itu akan dipanggil anak-anak pula. Dia pula akan malaikat akan tanya anak ni tadi, okey, apa yang mak ayah kau buat dulu? Celakalah kalau kita tak didik. Betul. Apa nasib kita kat sana kelak? Wallahu alam. So saya bawa satu pendekatan amanah ni datang dengan tanggungjawab, datang dengan peranan. Sebab bila sebut anak ni, dia punya amanah tu lebih besar berbanding amanah anak kepada ibu bapa. Anak kepada ibu bapa. Contoh mak bapa kalau berpisah ke apa, dia putus hubungan. Dah tak ada kaitan. Dah tak ada tanggungjawab, dah tak ada amanah. Tapi dengan anak-anak tak pernah terputus. Ya. Tak pernah terputus dengan dengan ibu pun sama, terutama dengan ayah. Dengan ayah. Nafkah kena bagi dan sebagainya. Okay. Sama juga apabila dalam di sanalah di akhirat kelak,
soalan-soalan yang akan ditanya adalah apa yang mak ayah buat kepada anak-anak. Dia tak pernah disoal tentang apa yang anak-anak buat untuk mak ayah. Mak ayah. Kan. Sebab apa yang anak-anak buat untuk mak ayah itu adalah khidmat. Bukan amanah. Tanggungjawab. Amanah. Bukan amanah. Tapi yang mak ayah buat kepada anak itu amanah. Tu dia different angle Betul. dan lebih berat pada mak ayah. So sebab saya cakap celakalah mak ayah yang tidak mendidik anak-anak dan outsource. Outsource didikan. Saya dapat banyak kes. Anak dah remaja tak pandai mandi wajib. Tak tahu solat. Walaupun sekolah agama. Dia mungkin belajar tapi tarbiyah tak berlaku. Tak boleh. So tak solat lah. So siapa salah ni? Takkan cikgu dekat sekolah pula. Guru tarbiyah mak bapak. So itu sebab amanah tu kalau dia tahu, kalau dia tak buat ni memang celakalah hidup dia. Wah lah. So macam mana pun kalau tahu anak ada kelemahan kat sini, mak ayah kena cari pengetahuan. Kena bantu. Sebab apa? Kalau kita tidak bantu anak ketika masih ada peluang untuk dibantu, so anak-anak ni akan membesar menjadi seperti apa yang kita tinggalkan. Betul. Saya selalu cakap dengan mak ayah, kita akan rasa anak ni kecil, lemah apabila kita punya mindset adalah untuk membesarkan anak. Kita akan nampak nak besarkan anak je, kita akan mengeluh lah kena cari ini, duit banyak sebagainya. Tapi cuba ubah mindset kita adalah kita nak membina seorang insan. Khalifah Yes, khalifah ke, pemimpin ke, yang memberi manfaat kepada ummah, tak kisahlah. Tapi dia punya ayat adalah membina seorang insan. So insan ni nak jadi macam mana? Orang yang pemarah ke? Orang yang ada budi pekerti ke? Yang ada hemah ke? Yang ada hikmah ke? So kalau kita tukar fokus sikit je, betul lah. Kita kena didik betul-betul ni. Sebab setakat benda kecil air tumpah je, lap lah. Baru kita akan nampak. Sebab bila kita punya vision besar, so ujian nampak rendah. Tapi kalau vision tu rendah, kecil, ujian kecil nampak besar. Sebab hala tuju tu pendek sangat. Wallahu alam. Okay, ada banyak saiz dia besar, kecil, pendek, panjang kan. Tapi daripada tadi awal tu sebenarnya kita nak terangkan tentang house rules tu. Kan? Sebab itulah kadang-kadang sebenarnya ini juga yang berlaku pada kita punya ni lah, kanak-kanak kita jumpa ibu ayah kata sebab dia rasa macam dekat rumah ni memang dia rasa macam kat rumah ni tempat dia membesar kan. Jadi kadang-kadang ibu ayah rasa macam perlu ke ada peraturan kat rumah kan. Kadang-kadang itulah yang ikutlah nak tengok TV pukul berapa, nak tengok sampai tengah malam, tengok gadget ke apa semua kan. Jadi sebenarnya keperluan house rules ni, sebab kalau kita tengok kan sebab kalau ibu ayah yang kita jumpa ni, dia rasa macam dia pun tak tahu waktu nak ajak anak berkomunikasi. Contoh sebab kita kan yang masalah berkomunikasi kan. Dia kata perlu ke adakah waktu untuk belajar komunikasi, nak belajar training, nak belajar ni lah latihan bercakap kat rumah macam tu kan. Jadi sebenarnya kepentingan kita nak bagi tahu house rules. House rules maksudnya peraturan di rumah lah. Sebab diorang ni kadang-kadang kalau pergi sekolah ikut je semua. Buka kasut buka, elok susun. Masuk rumah masya-Allah, mana sebelah kasut kau dan mana macam itulah. Sekarang ni kita nak tekankan tentang keperluan house rules tu. Okey. Dia sebenarnya tujuan peraturan ini adalah untuk membina disiplin. Dia sebenarnya peraturan ini tujuan dia untuk membina disiplin je. Dan anak-anak ni memang dalam Quran cakap anak-anak ni lahir dalam keadaan yang fitrah. Sangat-sangat dah sebaik-baik ciptaan fitrah tu. Tetapi bagaimanapun kita kena faham disiplin ini bukan fitrah. Disiplin ini adalah satu latihan ataupun pendedahan yang perlu dilakukan secara di luar comfort zone. Sebab bila sebut disiplin ini, dia adalah tentang gaya hidup, dia adalah tentang tabiat, dia adalah tentang nafsu juga. Betul. Nafsu juga kebiasaan rutin harian. So
house rule ni tujuannya adalah untuk membina disiplin je. Dan antara sebaik-baik house rule adalah house rule yang disepakati. Dipersetujui oleh ahli Yes, semua. kena sepakat dengan pasangan dan juga anak-anak. Okay. Dia tak akan jadi kalau house rule itu hanya untuk for kids only. Memang tak jadi. Dia macam YouTube Kid lah. Ada dia orang tengok. Ada. Dia tak akan jadi. Dia tak akan jadi. Okay. Sebab apa? Bila sebut Tidak house rule disepakati. ni, perlu sepakat. Nak tidur jam berapa. Sebab ni semua tentang disiplin. Disiplin tidur, disiplin makan, disiplin hiburan, disiplin belajar, disiplin yang produktif. Aktiviti yang produktif dengan aktiviti yang tak produktif. Okey je kalau nak duduk melepek, tak buat apa-apa, main game. Okey je, tak ada masalah. Tapi ada disiplin dia lah. Ada limit dia, ada had dia dan sebagainya. Dan disiplin ni pula tidak tertakluk kepada hari. Tidak tertakluk Setiap hari. kepada musim. Isunya house rule ni bukan tak ada. Satu, ikut mood. Tak konsisten. Mak ayah ikut mood. Jom tidur awal hari ni Hari ni mak penat buat podcast. Kita dah awal semua. Macam tahu je. Okey, hari ni kita makan lewat sikit Mak masak lambat sikit lah. Tak, mak order Grab je. So kadang-kadang disiplin tu dia jadi cacah marbah ataupun ke laut disebabkan mood. Satu sebab mood. Yang kedua, musim. Cuti sekolah, tak apalah. Bangun lambat. Tidur 2 pagi. Tengah hari baru bangun. Tu dia. Subuh. Disiplin dia tak akan jadi kalau dia orang kata kejap buat, kejap tak buat. Kejap buat, kejap tak buat. Kejap buat, kejap tak buat. Dia tak jadi disiplin, dia tak jadi disiplin dia tu. Sebab dalam untuk membentuk gaya hidup ni, lifestyle so 30 hari diperlukan untuk membina tabiat. 30 hari kan. 30 hari untuk kita membina tabiat rutin. Buat sampai terbiasa. Dan 90 hari untuk jadikan gaya hidup ataupun nature. Buat tanpa rasa terpaksa, dan kalau tak buat rasa tak selesa. Macam solat kan? Macam solat, macam tidur. Contoh, Make sense. kalau orang dah biasa tidur awal, cukup time, Dah menguap dah. Sendiri menguap kan. tak payah suruh. Ini kita panggil sleep window. Dah sampai masa untuk tidur. Ni sleep window. Isunya, cuti sekolah, tak apa, tengoklah. Dah 100 kali muap, TV buka lagi. So dia merosakkan. Dia merosakkan rutin tadi. So disiplin tak jadi. House rule perlu dipatuhi oleh semua orang. Parents pun. Parent pun kena follow. Tak terkecuali. Baru dah excuse. Cakap anak no gadget, kita tengah macam ni kan. Yes. Cannot. Ini yang kedua lah, musim. Kadang-kadang disiplin ikut musim. Yang ketiga, tak ada direction, tak ada hala tuju. Apa orang share dekat media sosial tu dia buat, dia ikut. Dia tak tahu apa hala tujunya. Kadang Betul. kita betulkan disiplin tidur contohnya. Kita betulkan tidur. Bukan sekadar untuk tidur saja. Sebab anak-anak ni grow ketika tidur. Banyak growth hormon berlaku ketika tidur. 80%. Kita suruh anak tidur bukan sekadar sebab nak tidur awal, tak. Kita nak kuantiti dan kualiti tidur tu cukup. Contohnya, tidur pun membantu dari sudut pertumbuhan emosi juga. Tidur pun sebenarnya, ni ramai orang tak tahu. Tidur pun sebenarnya menguatkan memori. Jangan banyak sangat tidur. Orang yang Secukupnya. tidurnya tak cukup, yang banyak hutang tidur kan. Dia akan susah fokus. Huru-hara terfikir. Dia akan refleks dia slow. Okay. Macam tadi tu lah, tak ingat dialog apa sebagainya kan. Dia macam banyak hutang tidur tu. Contohnya. So ini sleep deprived kita panggil. So apatah lagi untuk anak-anak kecil. Kita yang dewasa ni mungkin kita boleh kontrol. Kita rasa tak boleh fokus, kita kontrol. Tapi anak-anak dia perlukan that's capacity untuk belajar, ni kan. untuk grow, untuk lebih matang. So kalau kita tak jaga, banyak impact dia. Sebab ada satu kajian ni mengatakan anak-anak yang kurang tidur 1 jam sehari berturut-turut selama 5 hari
prestasi akademik dia akan merudum sekurang-kurangnya 2 tahun. Oh, wow. 2 tahun. Sebab dia pergi sekolah tak fokus. Tidur dalam kelas ke? Walaupun dia tak tidur, dia tak fokus. Dia tak boleh tak boleh fokus. tangkap. Tak boleh masuk. Sebab proses otak dia tu. tak optimum. Dia termenung ke dia ini kita panggil apa nama tu? Roh melayang dah. Dia macam terawang-awang. Fogging yes. gitu. Brain road pun boleh berlaku. Ini baru tidur, tak sebut, tak cerita lagi. Tidur lambat sebab main game. Ya, Itu lagi berat. baru nak menjurus ke arah itu sebenarnya. Lagi berat sebenarnya. Sebab apa? Kita dalam kita punya risiko berlaku brain rot. Tidur kurang, leka dengan main game. Benda yang tidak memberi impact kepada pertumbuhan. Anak-anak kecil bukan tak boleh main, tapi kena ada had lah. Kawan. Kena ada disiplin dan kena ada pemilihan game yang betul. Bukan semua game boleh bagi main. Ya. Yang macam chicken dinner ni, apa manfaat dia main tu? Kita pun tak tahu. Memang best. Mobile Legend. Memang best. Tapi apa manfaat dia? Bawah balam. Hiburan semata-mata. Mengisi kan. Sepatutnya masa itu dia ambil untuk berehat, tapi Yes. dia gunakan dengan proses Yes. otak yang lebih kompleks. Betul. Okay, kita pergi quiz lah ya. Mm-mm. Sebab dia memang cemerlang gemilang. Dan biasanya kita akan bertanya speaker-speaker kita lah beberapa quiz supaya ada sedikit input yang penonton akan dapat. Okay. Tapi dalam soal Q&A yang pendek lah. Okay. Macam tu. Okay, I mulakan dulu boleh? Ya, Okay. Zaman kita pukul anak itu mungkin takkan viral lah. Tapi sekarang, adakah pukul anak ini adalah langkah terakhir sebagai pengajaran kita kepada anak? Ya atau tidak? Langkah terakhir, ya. Okay. Sebab dalam seni marah anak ni ada peringkat. Okay. Peringkat yang pertama adalah peringkat tarbiyah. Peringkat yang kedua adalah peringkat muadib. Peringkat yang ketiga adalah peringkat mursyid. Tarbiyah tadi ataupun murabi. Didikan, kena mengajar, taklim. Guru lah. Sampaikan. Penyampaian. Beri ilmu. Dan yang ini perlu berlaku secara berterusan. Kenapa Nabi cakap 7 tahun pertama kena suruh anak solat? Usia 7 tahun suruhlah anak solat. Kenapa tak suruh solat pada usia 3 tahun? 4 tahun boleh solat je kan? Sekarang semua sekolah tadika solat seawal usia 4 tahun lah. Contoh dia punya Tagline. dia punya orang kata marketing Iklan. kan. Boleh je ajar. Tapi Nabi cakap 7 tahun. Sebab apa? Proses tarbiyah tu berlaku sepanjang usia 7 tahun tadi. Tarbiyah ni kadang orang ingat tarbiyah ni ajar tak. Actually tarbiyah pertama yang paling tinggi adalah qudwah. Contoh tauladan. Okay. Role model. So apa yang kita buat nak ikut. 7 tahun pertama. So yang pertama. Yang kedua, bila masuk 7 tahun ke atas, masuk fasa muadib. Muadib ni adalah fasa pendegasan. Tegas. Sebab muadib ni tujuannya adalah untuk membentuk adab dan akhlak. Okay. So apabila kita dah ajar, of course, anak-anak ni manusia juga. Apabila benda tu tak best, Jelas lah. dia tak nak buat, dia main-main, dia sambil lewa. Itu dah datangnya muadib tadi. Kena tegas. Faham? Inilah fasa tarbiyah. Tarbiyah ini berlaku apabila anak-anak itu sedang membina pengalaman. Okey, tarbiyah ni dia adalah gabungan teori dan praktikal baru dia belajar. Itu tarbiyah. Contoh kalau kita ajar anak masak kan. Okay. Kita nak ajar anak masak asam pedas lah contohnya. Okey. Kita bagi tahu ke anak, okey asam pedas, okey ini bahan-bahan dia. Bawang, asam jawa, daun kesum, pap. Itu teori. Okay. Praktikalnya apabila dia buat, okey, masak mana dulu? Okey, letak ni dulu. Pap. Itu praktikal. Selepas dia siap masak, pergi hidang, datang si ayah pula, apa masin sangat ni? Itu tarbiyah. Okay. Dia belajar selepas dia dah buat dan dia dah tahu. So of course, ada je benda yang akan membina lagi dia punya kematangan berfikir, kebijaksanaan. Dan
proses tarbiyah ni pula dia hanya berlaku apabila mengikut turutan. Imam Ghazali bagi tahu ilmu tanpa tarbiyah dia membawa kepada kesombongan. Ilmu saja tapi jiwa tu tak ada tarbiyah. Teori sahaja. Teori saja dia jadi Sombong. membawa kepada kesombongan. Tapi tarbiyah tanpa ilmu membawa kepada kesesatan. Okey, lebih bahaya. Lagi bahaya. Hmm. Ramai mak ayah praktik Hmm. tarbiyah. Ilmu tak ada. Tak ada. Hmm. Anak Sesat. belajar. Sesat. Itu sebab hari ni banyak perspektif. Bila sebut parenting je, ya aku dulu macam ni okey je. Sebab ilmu tak ada. Okay. Sebab dia dapat tarbiyah yang sesat lah. Sebab tanpa ilmu. So that's why kena ikut turutan. Tarbiyah yang betul berlaku mengikut turutan. Teori dulu, ilmu dulu. Baru datangnya praktikal, barulah dia belajar daripada apa yang dia buat. Ini Imam Ghazali aja. Saya hanya menyampaikan saja. Sebab ramai hari ni bila sebut parenting banyak perspektif kan. Betul. Orang ni cakap macam ni, orang ni macam ni. Antara ilmu parenting yang paling mahal apa? Yang paling terbaik. Orang yang ada ramai anak. Tak menjamin pun ilmu dia baik. Wallahu alam. Kita bukan nak kata dia tak baik. Tapi mungkin ada benda yang terlepas pandang dari sudut ilmu lah. Ya. Sebab itulah kalau kita nak betul-betul belajar, nak betul-betul faham, nak jadi manusia, jadi insan sebaik-baik insan, kita kena follow balik panduan lah. Betul. Quran. Itulah ilmu dia. Wallahu alam. So jawapan saya ya. Ini dua soalan cukup dah. Kan ada. Okay, tak apa. Yang ni agak hot jugalah. Sebab kita cerita tentang seni marah kan. Okay. Seni marah anak. Dia ada beza ke antara seni memarahi anak lelaki Okay. dan juga memarahi anak perempuan? Ya atau tidak? Ada beza Okay. ke? Yes. Ada perbezaan dia. Okey. Seperti saya cakap tadi, lelaki dia rational, Okay. dia logik, dia facts. Kebanyakan lah. Ada je lelaki yang emosi lebih ada. Tapi itu bukan yang majoriti. Ya. Yang perempuan pula emosi, perasaan, Laju. naluri. Kita tak cakap apa-apa pun dah sedih dah. Dah merajuk siap lah kan. So pendekatan tu kena sesuai lah. Kena sesuai dengan fitrah anak-anak. Contoh, mungkin dengan anak lelaki boleh sedikit tegas, kasar. Sini bang, abang sini bang. Ibu marah betul lah dengan abang ni contohnya. Dengan anak perempuan pula kena ada kelembutan lah. Kakak, sini kejap kakak. Ibu nak cakap, sini. Benda sama, dialog sama je. Tapi mungkin pendekatan mengikut fitrah lah. Penerimaan dia. Sama juga macam anak-anak. Anak-anak kalau jumpa ibu, cara cakap lain. Jumpa ayah, cara cakap lain. Dia pun boleh twist. Tahu tak kan? kenapa? Kita ni mak bapak, kita rasa kita kenal anak kita kan. Semua mak bapak kata, okay, aku kenal lah anak aku. Kan? Aku dah masak dengan perangai-perangai dia. Aku yang besarkan dia. Tapi tahu tak, anak-anak lagi kenal mak ayah. Kita kenal anak sebab kita besarkan dia kan. Tapi anak-anak kenal kita sebab dia membesar dengan kita. Dunia dia membesar dengan kita. Kita ni ada dunia lain. Dunia lain yang dalam dunia tu ada anak yang dibesarkan. Dunia dia hanya kita. Dunia dia hanya kita je. So dia sangat kenal perangai kita, dia sangat masak kita punya hot button, dia sangat masak dengan kita punya auta. Itu sebab dengan ibu lain cakap dia, dengan ayah sebab anak pun masak dengan perangai kita. Betul. Mak sila time out. Okey. Mungkin yang seterusnya privacy lah. Okay. Adakah kita perlu memberi privacy dan memberi ruang kepada anak ni? Bukan, bagaimana? Ada teknik tu. Bagaimana kita perlu memberi privacy atau ruang kepada anak? Adakah dengan memberikan mereka me time ataupun kita galakkan anak ini buat apa yang dia minati, apa yang dia sukai? Dia boleh jawapan C pun boleh. Dia boleh. Ingat tak bila dua? Tak apa. C Okay, pun dia boleh. macam ni. Kalau tanya saya, sebenarnya tidak ada istilah. Dalam parenting saya, mazhab saya, privacy tidak ada dalam konteks parenting
Okey. Kepada anak tu. Kepada anak-anak, privacy kepada anak-anak tidak wujud. Sebab apa? Sampai akhirat kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa pun yang anak lakukan dan apa yang berlaku ke atas anak. Okey. So, tetapi faham, bila sampai satu fasa remaja, anak-anak mencari identiti. Dia mencari dunia dia sedang explore dunia yang dewasa dan sebagainya. Itu anak perlukan ruang untuk dia meneroka. So sebagai ibu bapa, antara kriteria menjadi ibu bapa yang prihatin adalah yang pertama tentang agamanya. Tanya solat tak? Kita bagi dia ruang, dia nak jadi macam mana pun ruang, tapi main-main juga dah solat belum? Kalau dia duduk asrama, kadang mak bapak selalu tanya, apa nak buat ni kalau anak duduk asrama? Telefon lah, tanya dah solat ke belum. Ini adalah keprihatinan yang kita tunjukkan. Kalau kita tak tanya pasal solat, kita tak prihatin. Betul. Kita tak prihatin. Leka. Itu yang pertama. Tentang agama lah, solat. Solat ke, baca Quran ke dan sebagainya. Yang kedua, tentang keadaan dia ataupun perasaan dia. Okey tak hari ni? Kita beri dia ruang untuk explore. Of course, dunia hari ni sangat mencabar. Tengok video dekat media sosial boleh marah dah. Betul. Tak ada apa pun tapi dah boleh marah dah. Kena tanyalah perasaan anak-anak. Kadang anak-anak hari ni dia ni saya tengok daripada pemerhatian saya lah. Tak tahulah kajian ada ke tidak, tapi daripada pemerhatian saya, anak-anak hari ini dia terlebih fragile. Terlebih fragile. Sikit-sikit trigger, sikit-sikit terasa. Sikit koyak. Sikit koyak. Mungkin ada faktor-faktor daripada teknologi, media sosial, lambakan konten. Ya. Sebab semakin tinggi kesedaran, semakin mudah perasaan kita tu trigger. Sebab kesedaran tinggi, kita mudah trigger. Kalau kesedaran tak ada, dia jadi bebal lah. Betul. Tak rasa apa-apa. Dia tak rasa apa-apa. So anak-anak hari ni, dia fragile. So kena sentiasa keep in touch. Keep in touch, get in touch, touch up. Keep in touch, kena observe, kena perhati. Get in touch, deep down, ambil tahu apa berlaku, perasaan dia. Touch up, didiklah, bantulah, guide. Ajar anak, tak semua benda kena emo. Bila nak touch and go? Touch and go, touch and go tidak ada. Tak ada Tak ada. Term touch and go sebagai parent? Term touch and go tak ada. Touch Tak and go ada. untuk guru saja. Okay. Guru sekolah bagi ilmu, jadilah orang. Pas kan. Pandai-pandailah kau. So mak ayah boleh beri ruang, tapi ruang yang selamat untuk anak explore. Sebab apa? Sebab dunia hari ini adalah dunia yang penuh dengan ideologi dan fahaman-fahaman yang merosakkan, yang mungkin menyongsangkan. Contoh macam apa nama ni, boleh sebut ke? Game. LGBT. Okay, betul. Apa lagi, gejala sosial, hubungan bebas dan seumpamanya. Ini semua adalah ideologi dan fahaman. Betul. Dan semakin tenatnya masyarakat hari ini adalah bukan anak yang terjebak, mak bapak yang buat. That's problem lah, problem hari ni. So that's why tidak ada istilah privacy, sebab kena pantau, tapi beri ruang untuk anak membesar, bertumbuh. Itu saja kalau tanya saya lah. Nice. Alright, kita buat panjang cerita. Alhamdulillah. Itulah dia punya seronok leka ni, isu parenting ni kan. Parenting ni dia berepisod sebenarnya. Betul. Panjang kisah dia kan. Nanti kita kena spesifik bila Tuan Faiz bersuara, yang tu 12 episod, kita go through Okay lah. semua teknik-teknik beliau. Okay. Mungkin daripada Tuan Faiz, kita nak kata-kata panduan, kata-kata hikmah ataupun kata-kata amanah ni. Kata-kata amanah kepada penonton kita. Betul? Supaya dengan topik kita hari ni, marah pun berseni ke, dia tidaklah kita kata tak boleh marah, tapi mungkin daripada Tuan Faiz kata-kata amanah untuk dipegang dari segi bersama anak-anak ni untuk parenting ni. Okey, dalam dunia parenting ni sebenarnya tidak ada orang lain yang lebih ikhlas dan bersungguh-sungguh nak melihat anaknya berjaya dunia akhirat
melainkan ibu bapa sendiri. Tak ada orang yang lebih ikhlas dan bersungguh-sungguh melainkan ibu bapa. Sebab itulah antara seruan utamanya adalah ibu bapa tu sendiri kena ada ilmu dalam mendidik anak-anak. Sebab orang lain mungkin ada ilmu tapi mungkin tak ada keikhlasan tu. Betul. Kalau ada keikhlasan pun mungkin tak ada sungguh-sungguh. Hanya ibu bapa sahaja ada. So that's why ibu bapa kena jadi murabbi utama, pendidik utama, guru tarbiyah utama. Tapi dia tak boleh jadi tanpa ilmu. Nak tak nak kena ada pembelajaran, beli buku ke, sertai kelas ke, tonton podcast macam ni ke, tambah ilmu, praktikal, tarbiyah. Wallahualam. Wallahu a'lam InsyaAllah. bisawab. Mungkin inilah titik tolak mereka yang tonton hari ni Mhm. untuk upgrade kita kata apa, nilai parenting dalam diri tu kan. Betul. Okey, saya rasa kita sampai ke penghujungnya ya. Mhm. Sampai ke penghujungnya, cukuplah kata-kata Tuan Faiz untuk diingati. Betul. Dan kami berharap agar para penonton dapat digest kan, dapat ambil banyak tips hari ni, kalau boleh ambil dan kongsikan dengan ahli keluarga yang lain, sebab parenting punya ilmu ni dia jangan simpan seorang-seorang kan. Lebih baik kita gunakan, kita praktikkan, dan yang penting teknik tu kena betul dengan berguru kan. Betul. Jadi kita mengharapkan bahawa untuk ibu ayah dan semualah penonton ya, kita kata kita tak naklah marah tu meruntuhkan, biarlah marah tu membina sebenarnya. Okey, daripada kami mungkin kita jumpa di episod akan datang, InsyaAllah dengan topik-topik yang lebih menarik lagi dalam podcast Bila ST Bersuara.